Assalamualaikum. Hari ni kita sambung rumah tenuk. Oing, oing. Tu bukan bunyi tenuk lah. Bunyi tenuk macam mana? Komen. Hari ni sambung rumah tenuk, pasang syarah plan. Lepas tu touch up sikit. Lepas tu selesai. Alhamdulillah. Ngapa ukur satu, potong satu, ukur satu, potong satu? Ukur je satu, potonglah semua. Ini yang kamu tak tahu sebenarnya. Frame pagar ni mesti ada masalah dekat center dia. Kotak dia mesti ada masalah. Kalau tak buat kerja ni, kamu tak nampak. Kalau kita tambah syarah plan ke, buat frame lain ke, baru kita tahu ada kecil besar. Jadi cara yang paling selamat ialah ukur satu, potong, pasang. Ukur satu, potong, pasang. Kalau potong banyak-banyak, maka mendapatlah buan olehnya kan dia. Pagar warna hitam, ada jaring, tambah pula syarah plan ni. Punyalah cun. Tapi kerja-kerja macam ni bukan plug in punya kerja. Ambil masa. Dan bukan senang juga sebenarnya. Bukan beli exhaust expire je. Pergi dekat spare part balik, buka exhaust lama, pasang exhaust baru. Bukan itu, bukan. Nyoh kerjanya. Inilah rupanya dah siap. Alhamdulillah. Ni rumah tenuk ni dah memang kayu. Memang cun lah. Harap dia suka. Kasih owner sediakan kopi dengan roti. Allah murahkan rezeki dia. Amin. Ni gambar sebelum. Ni pula bila dah siap. Kau mau berminat nak buat macam ni, Roger Balloon Project. Like, komen, share. Kalau ngam kasih jatuh lu punya kepala. Balloon Project.